Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat FIFA World Cup punya stadium. Let's go. Ni adalah outfit yang kita orang pakai hari ni. Kepala durian dengan baju Melayu. Ni semua kita ambil salah lah. Apa pula aku main salah? Kan kita yang suruh orang vote. So diorang buat benda ni lah, so kita pakai lah. Lagipun kita ni Malaysian apa? Kita sepatutnya mewakili Malaysia lah, pakai baju outfit Malaysia. Buah pun durian daripada Malaysia kan? Ya tak ya kak, betul kak? So, let's go. Yeah! Oh, kepada korang semua yang support kita orang throughout kita orang main FIFA World Cup 2026 punya journey ni guys. Korang support kita orang kan? Kita akan beli sesuatu untuk korang daripada dalam official store dekat FIFA World Cup ni, alright? Korang mesti tak tahu apa benda kan yang kita orang beli tu. Okay, korang kena tengok episod 5 dengan 6. Nanti kita orang akan reveal kat dalam tu. Let's go. Durian shot, durian head. Let's go. Aku rasa siapa akan menang? Aku rasa Brazil lah bro. Norway. Bro, kau boleh Haaland, bro. mimpi lah Brazil menangnya. Haaland bro, Haaland. Vibe dalam stadium tadi sangat meriah, sangat havoc. Brazil lawan Norway. Aku harap korang yang dekat rumah sana dapat juga rasa vibe and crowd yang macam ni guys. Okay guys, macam ni lah. Apa kata, adakah patut kita buat live viewing party sama-sama? Kita tengok sama-sama dekat Malaysia. Let's go. Betul? Kalau korang nak datang, korang just 10 komen yes and hashtag cool ke tak cool untuk RSVP. Ya, kasih Let's jadi go. guys. Tengok dekat mama. Let's go.